Okey, aku nak tunjuk sikit bahan cucian. Bahan cucian untuk barang-barang berminyak dengan barang-barang apa daki degil lah. Contohnya daki degil macam ni. Semua boleh tengok daki jenis yang tebal-tebal ni. Jenis kalau nak putih balik bersih macam berkilat macam ni, kita tak perlu, orang cakap, tak perlu nak sental-sental beria. Salah satunya bahan ni kita pakai air 1.5 liter dengan sabun daya ni aku akan pakai satu paket lah. Satu paket. Sabun ni dia terpulang nak pakai sabun apa, tapi pastikan sabun tu kita pegang tu dia letak dengan air, dia panas. Kalau panas tu biasanya power, jenis kuat. Lepas tu diesel aku pakai lah lebih kurang RM20. Untuk bacuhan aku tadi diesel aku pakai RM20. Sabun satu paket dengan air 1.5 liter. Okey, lepas tu kita tengok keberkesanan dia tu. Aku baru rendam, dia jadi macam ni, tengok. Aku baru rendam, dia jadi daki tu kita tonyoh dengan tangan, dia hilang. Jadinya bersih lah dia. Jadi kita biasa bahan cucian ni kita akan biasa semalaman. Okey, besok aku akan tunjuk result dia.